bilang di Malaysia nggak ada pengemis. Nih kau tengok aku bagi wang. Sini wang. Wang, sini wang. Nih. Kau tengok nih, guys. Meskipun ditutup-tutupi oleh rakyat dan pemerintahnya, tetap terbongkar juga. Sisi gelap yang selalu di Pripat Malaysia dibongkar oleh para media nakal, kata mereka. Penyebar fakta sebenarnya di Malaysia dianggap sebagai media nakal karena mempublikasikan rahasia yang selama ini disembunyikan, yaitu kenyataan yang dianggap memalukan di Malaysia, seperti kemiskinan, tempat kumuh, dan lain sebagainya. Padahal kemiskinan adalah sebuah realita yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya di setiap negara. Bahkan di negara maju sekalipun, seperti Jepang, Amerika Serikat, ataupun Inggris, tak lepas dari masalah kemiskinan ini, apalagi di negara berkembang seperti Malaysia, dan juga negara-negara lainnya di ASEAN, yang sedang berjuang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Tetapi di balik citra modern dan kemajuan infrastruktur yang orang Malaysia kerap tampilkan, sedangkan kemiskinan di Malaysia seringkali mereka tutupi, baik oleh netizen maupun oleh narasi pemerintahnya sendiri. Banyak masyarakat yang hidup dalam kondisi serba kekurangan di desa-desa, di kawasan pedalaman Sabah dan juga Sarawak. Bahkan kemiskinan di pinggiran kota besar seperti Kuala Lumpur dan Johor Bahru. Tapi ironisnya, sebagian netizen Malaysia justru kerap menggunakan stereotip lama untuk merendahkan negara di ASEAN, terutamanya Indonesia, dengan menyebutnya negara miskin, IQ rendah. Padahal yang sebenarnya kedua negara tersebut menghadapi tantangan yang serupa dalam hal keseimbangan ekonomi, akses pendidikan, layanan kesehatan, dan juga lapangan pekerjaan yang layak. Harus menerima kenyataan bahwa kemiskinan adalah persoalan global, adalah langkah awal untuk perubahan, harus menyadari bahwa tidak ada negara yang sempurna dan tiap bangsa memiliki perjuangan masing-masing. Oleh karena itu, seharusnya menjadi pemicu untuk saling mendukung, bukan mencaci. Sudah saatnya narasi kesombongan diganti dengan empati dan kesadaran sosial. Karena menyembunyikan kemiskinan tidak akan menghapus kenyataan. Yang ada hanya memperpanjang penderitaan rakyat yang hidup dalam serba kekurangan. Untuk lebih lengkapnya, langsung saja simak informasi selengkapnya berikut ini. Miskin tegak, miskin di Kelantan meningkat cecah 77,152 keluarga. Seramai 77,152 keluarga miskin tegak dan miskin terdapat di Kelantan dengan 14,092 daripadanya adalah miskin tegak. Menurut Pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya, Infrastruktur, Air dan Pembangunan Luar Bandar Negeri Kelantan, Datuk Dr. Izani Husin, jumlah itu meningkat kepada 4.1% berbanding sebelum ini. Jelasnya, data itu dikeluarkan oleh Unit Penyelarasan Pelaksanaan AECU JPM Kelantan menerusi mesyuarat terbaru yang diadakan pada 22 Januari lalu berkenaan jumlah ketua isi rumah KIA miskin dan miskin tegak di Kelantan. Pendapatan keluarga bagi miskin tegak adalah RM1,199 dan bagi miskin pula adalah RM2,199, katanya. Izani berkata demikian ketika menjawab soalan dikemukakan Syahrimat Yaman PAS Bunut Payong pada persidangan Dewan Undangan Negeri Don di Kota Baru. 84% rakyat Malaysia miskin. Kenapa miskin? Sebab tiada simpanan bulanan. Yang ada mungkinlah simpanan KWSP. Tiap-tiap bulan duit masuk, keluar, habis, licin. Kenapa jadi macam ni? Yalah sebab nak bayar kereta, nak bayar rumah, nak belanja makan, shopping sikit-sikit, tuk-tuk duit dah habis. Itulah kitaran majoriti kita rakyat di Malaysia ni. Lepas ni kita kena ubah cara kita berfikir. Bukan fikir macam mana nak survive sampai gaji seterusnya. Sebab sampai bila-bila pun gaji mesti tak cukup. Kita kena fikir macam mana cara nak tambah lagi pendapatan kita supaya kita boleh menyimpan. Salah satu cara paling mudah sekarang ni adalah dengan buat duit dengan TikTok. So these nice people invited me over. Hello. Hello. These nice people are going to show me their house. Oh, baby. Baby. Baby girl. Baby girl. Ah, baby girl. Orang pasti baby. Iya, masuk ke tadi TV. Kan?
Oh, here they have some sort of kitchen. Cats. And this is the toilet. So it just goes straight below the house. All of the human waste. 11 11 months. 11 months. Okay, beautiful baby. Oh, she likes my beard. Bye-bye, terima kasih. Kita selalu bagi alasan yang British lah penyebab orang Melayu miskin dan orang Cina kaya. Memang betul. British letak orang Melayu di kampung, Cina di bandar dan orang India di estate. Itu adalah fakta dan realiti apa yang British dah buat. Tapi kan, bukankah dah 65 tahun British keluar daripada negara kita? Bukankah sejak 1957 hingga ke hari ini, semua pemimpin adalah dalam kalangan kita? Perancang gerak kerja negara pun orang kita. Jadi, kenapa British masih dijadikan alasan? Bukankah kuasa di tangan kita dan kita mampu mengubahnya? Kalau ada kuasa, tapi tak boleh buat apa-apa, apa motif kita merdeka ya? Akui sajalah bahawa realitinya semua pemimpin Melayu kita gagal untuk mengubah nasib orang Melayu. Orang Melayu terutamanya yang dekat kampung tu kena terima hakikat ini. Jangan percaya lagi bila ada orang politik kata yang British lah penyebab orang Melayu itu miskin. Kerana mereka sekadar nak tutup kelemahan mereka dan kegagalan mereka. Kita kena ubah cara kita berfikir dah. Bila kita dah gagal, jangan salahkan orang lain dah. Jangan salahkan faktor lain dah. Ada tak yang rindu zaman British? Saya tanya sahaja. Sejak 65 tahun kita merdeka, raja-raja kita Melayu, Perdana Menteri Melayu, Perlembagaan Jaga Melayu, Hak Bumi Putera pun untuk Melayu, majoriti Menteri Kabinet Melayu, Singapura ditendang keluar demi Melayu, majoriti penduduk orang Melayu, majoriti penduduk orang Islam. Tetapi Melayu yang paling miskin, Melayu paling terkebelakang, Melayu paling mundur. Kenapa? Adakah orang Melayu memang tak boleh memerintah? Adakah orang Melayu terlalu lemah sehinggakan Bumi Putera pun tak mampu ubah nasib mereka? Oh, atau salah kaum minoriti, salah kaum Cina? Boleh bagi pencerahan tak? Sebab saya tak faham kenapa kita paling miskin di negara kita. Bantu saya. Ini fakta negaraku Malaysia. Sembang sana sini cakap besar, tak ingat dunia, tak ingat mati, kasihan rakyat Malaysia. Kelandangan di area Kuala Lumpur. Siapakah yang salah di bab ini? Entahlah siapa. Yang salah adakah kerajaan Malaysia yang salah atau rakyat sendiri yang malas buat kerja? Nak ambil cara yang mudah tidur makan tidur, itulah fakta sesungguhnya negara Malaysia. Tak betul tu. Semenanjung tidak semaju yang kalian fikirkan. Yang maju tu hanya Kuala Lumpur dan Pulau Pinang. Negeri-negeri lain di Semenanjung pun banyak masalah pengangkutan, pengangguran dan kemiskinan. Meskipun Kuala Lumpur dilihat maju, tetapi jalan rayanya sangat teruk. Jadi, tolong hentikan perbandingan antara Semenanjung dan Sabah Sarawak. Kita ni semua sama sahaja. Bangsa ahli politik yang tidak cermat. Daripada kita terus membandingkan antara satu sama lain, kita harus bergerak seiring memperjuangkan hak kita dan paksa ahli politik galas tanggungjawab mereka membangunkan negara ini. Ayuh rakyat, kita berjuang bersama. Itulah informasi yang dapat kami sampaikan di hari ini. Semoga bermanfaat dan menghibur. Terima kasih.